5 cara untuk anda cakap jangan harap in English. Biasalah dalam hati tu kadang geram, itu yang kita nak cakap. But how can we say it professionally? Yang pertama, I don't think that's possible right now. Maksudnya saya rasa benda tu tak mungkin boleh berlaku lah buat masa ni. Yang kedua, that might be difficult to do at the moment. Maksudnya benda tu saya rasa sukar untuk dibuat pada waktu ni. Yang ketiga, I'm afraid that's not going to happen. Maksudnya, saya rasa benda tu tak akan berlaku. Yang keempat, that's not within our control. Benda tu bukan dalam kawalan kami. Yang kelima, I understand what you mean, but it's not realistic. Saya faham apa yang awak masukkan ni, tapi dia tak realistik lah. Ni anda boleh sebut. So, biar nampak profesional walaupun anda tak bersetuju dengan apa yang orang tu cakap. So, kalau anda cikgu, professionals, engineers yang nak gunakan English, banyak anda buat presentation dalam meeting, anda nak lancar untuk speaking, klik link di bio atau komen nak improve di bawah. Sementara tu, pastikan anda tahu